Penyertaan Pesta Saratok 2025 dalam kalender pelancongan negeri Sarawak disifatkan sebagai langkah strategik untuk merancangkan industri pelancongan di daerah tersebut. Ahli Dewan Negara Senator Pilih Peter Tinggom berkata pengiktirafan itu membuka ruang kepada penganjur untuk merancang program berskala besar yang mampu menarik lebih ramai pelancong. Sekiranya sesuatu pesta itu dimasukkan di dalam rencana atau perancangan regata negeri, sambutan dia memang baik dan lebih lagi tidak seperti yang dahulu. Dan kedua, dari segi sokongan, dari segi bantuan, dari segi grant, kita akan mendapat lebih untuk memastikan pesta ini mengeratkan perpaduan kaum di antara kaum di Saratok yang berbilang bangsa dan agama, dan begitu juga kita boleh menarik pelancong untuk datang ke Saratok pada masa-masa yang akan datang. Beliau berkata demikian selepas menghadiri program pengagihan penganan kepada orang ramai dan pesakit di Hospital Saratok pada Khamis. Tambahnya, keputusan itu memberi ruang lebih luas kepada pihak penganjur untuk mengatur pelbagai acara sampingan untuk dijadikan sebagai pengisian pesta tersebut kelak. Regata Kalaka 2025 merupakan antara acara utama dalam Pesta Saratok tahun ini dan akan berlangsung di tebingan Sungai Krian pada 11 hingga 13 Julai depan dengan majlis penangguhan dijangka disempurnakan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng. Selain Regata Kalaka, 7 lagi regata turut tersenarai dalam kalender pelancongan negeri, termasuk Pesta Sebauh, Regata Belaga, Regata Baram, Pesta Besauk Dalat, Regata Telaga Air, Sarawak Regata di Tebingan Kuching dan Regata Lingga.